kalau satu orang ibu ataupun satu orang ayah, dia ni berhak mewarisi harta anaknya dengan syarat anak yang mati tu adalah anak kandung dia. Anak kandung kerana kelahiran yang sah, maknanya dia berhak dapat harta anaknya, sama ada di ibu ataupun ayah. Tapi kalau yang mati tu, yang meninggal tu, memanglah dia kata anak dia, tapi bukan anak kandung, mungkin anak angkat, anak tiri dia, anak menantu dia, ataupun anak susuan dia. Maka anak-anak tersebut kalau dia mati, bapa atau mak tu yang namanya mak angkat, bapa angkat, mak tiri, bapa tiri, mak susuan, bapa susuan, mak mertua, bapa mertua, tidak akan dapat bahagian ataupun harta daripada anak yang mati itu. Apa sebab? Kerana yang mati itu bukan anak kandungnya. Jadi ingat, syarat seseorang tu, ibu atau bapa, kalau anak tu mati, dia dapat mewarisi harta anak tersebut, syaratnya anak yang mati itu adalah anak kandung yang sah kerana kelahiran. Barulah mak dia boleh mewarisi harta anak dia, ayah dia juga boleh mewarisi harta anak yang mati tersebut.